Ni aku nak marah ni. Aku kena tipu baik. Aku pergi kedai Aceh, beli Colgate. Bila aku tengok betul-betul beli kan, masa dalam toilet tadi, aku tengok barang ni bukan barang Malaysia baik. Ini barang daripada negara dia orang tau. Tak silap aku ni, dia bawa masuk sini, dia jual dengan harga RM8.50. Kalau tak percaya kan, korang kalau tak percaya lah. Okey, ni dia ada tulis Colgate China. Okey, produksi oleh China, diimport oleh Indonesia. Jadi aku keliru sebenarnya. Aku keliru tengok Colgate macam ni, main beli je lah kan. So aku tak, bila aku baca detail apa semua, kenapa dia punya bahasa Indonesia kan, berbanding dengan original Malaysia ni yang aku pakai sebelum ni habis. Okey, di Thailand, diimport oleh inilah Colgate Palm Oil Marketing Sdn Bhd. So daripada Malaysia daripada Malaysia. Ini original punya. Jadi aku cakap kat korang kedai Aceh kau gila punya tekan harga dekat rakyat Malaysia kan, RM8.50. So saya minta Ustaz Sofian ke Loga, Surplus semua pergi terjah sikit, tengok dekat seluruh kedai-kedai Aceh ni, seluruh Malaysia ni. Ni dah lebih ni, korang hajar betul lah cakap gagau. Poka amak betul dia kan. Kau pergilah, netizen minta bantuan jugalah. Ni okey. Salam bebe.